Assalamualaikum dan hai. Anda semua sedang menonton Eksplorasi Delima bersama Cikgu Puteri. Cikgu-cikgu, hari ini saya nak bawa cikgu-cikgu semua kenali Delima. Saya tahu ramai yang tahu apa itu platform Delima kan? Tapi kita tak gunakan sepenuhnya. Betul tak? Delima ialah platform digital rasmi KPM yang menghimpunkan pelbagai aplikasi dan sumber pembelajaran dalam satu tempat. Okey, sekarang kita tengok dashboard Delima. Dekat bahagian kiri atas ni, cikgu-cikgu boleh nampak nama dan nama sekolah cikgu. Dekat bahagian tengah pula, cikgu boleh terus akses ke Google Meet, Google Classroom dan juga Delima Flix. Ala Netflix tu. Di bahagian atas pula kita ada button search untuk carian yang lebih pantas. Di bahagian tengah pula, ini menu utama yang ada pelbagai tools seperti AI tools, buku teks digital dan bahan interaktif untuk PDP. Cikgu nampak tak banyak titik-titik kecil kat bawah ni? Setiap satu ni bila kita klik, dia akan bawa cikgu ke paparan yang lebih lengkap untuk digunakan dalam PDP. Jadi, sebenarnya semua keperluan pengajaran cikgu dah pun tersedia dalam satu platform saja. Di sebelah kanan ni, cikgu boleh tengok balik aktiviti pengajaran saya melalui Google Classroom. Dan ini pula pautan untuk servis KPM yang berkaitan dengan tugas-tugas guru. Semuanya dah disusun dalam satu dashboard tau. Jadi, cikgu tak perlu lagi buka banyak apps berasingan. Nanti saya akan tunjuk satu persatu dalam video seterusnya. Cikgu nak saya explain yang mana dulu? Jom komen di bawah.